Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Jasa cikgu terpahat di hati, ilmu dan disiplin kekal selamanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di Haisman TV Channel. Hari ini merupakan hari yang penuh bermakna, diwarnai dengan rasa hibah dan penghargaan kerana kita akan melepaskan seorang pendidik yang amat berjasa dalam memainkan peranan penting untuk membentuk sasiah para pelajar di sekolah ini, iaitu Cikgu Juraidi. Cikgu Juraidi merupakan seorang guru disiplin yang sangat tegas, berdedikasi namun penuh keprihatinan yang turut mencurahkan ilmu beliau dalam subjek matematik menengah atas dan juga pertanian. Membimbing pelajar bukanlah sahaja dengan angka dan teori, tetapi juga dengan nilai disiplin dan tanggungjawab dalam diri. Oleh itu, marilah kita saksikan perjalanan majlis ini berlangsung. Keberkatan ini, kami menadah tangan memohon limpah rahmat dan redha-Mu sebenar majlis persaraan seorang insan yang amat kami kasihi dan kami hormati, yaitu yang berbahagia Cikgu Juraidi bin Muhammad. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan dedikasi Cikgu Juraidi sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di sini. Beliau telah membuktikan bahawa profesion perguruan bukan sekadar satu kejayaan, tetapi satu ibadah dan amanah yang dipikul dengan penuh keikhlasan. Kami di pihak PIBG amatlah berterima kasih atas dedikasi dan keikhlasan dalam bekerja demi memastikan anak-anak kita bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga terdidik, sasiah dan akhlak mulianya. Beliau kini telah berjaya menjadi insan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Gunakanlah masa yang ada untuk berehat, meluangkan masa bersama keluarga atau mungkin mengejar hobi dan minat yang tertangguh selama ini. Sekali lagi terima kasih atas segalanya Cikgu. Selamat bersara, semoga sentiasa sehat dan bahagia bersama keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagi kita meraihkan seorang insan yang pada cikgu bukan setakat seorang guru bagi anak-anak murid cikgu di sini, tetapi juga guru dan juga menjadi pakar penasihat kepada cikgu sendiri dan juga barisan guru di sekolah kita. Cikgu Juraidi mai ke SMK Rumah Naik 1 pada 1 Januari tahun 2017. Mendekati Cikgu Juraidi, dia seorang guru disiplin yang memang perwatakannya memang guru disiplin, tetapi jiwa penyayang, tegas dan berlembut, penuh budi bicara, berhemah dalam mendidik. Itulah yang sangat-sangat cikgu hormati. Sejak cikgu masuk 2017, memang Cikgu Juraidi yang menerjui unit disiplin. Jadi karakter Cikgu Juraidi tegas, memimpin dengan penuh kasih sayang dan membimbing. Itulah yang cikgu rasa anak-anak ni ramai yang dekat dengan Cikgu Juraidi dan menjadi anak-anak yang mendengar kata. Dia mengajar dengan penuh bersungguh-sungguh, memimpin anak-anak membentuk karakter peribadi yang dengan nilai-nilai yang murni. Dan segala yang telah dicurahkan untuk sekolah ini, cikgu mewakili seluruh warga sekolah mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.
seperti baik-baik doa yang Ustaz Bat sebut tadi. Kita sebagai manusia sudah pastilah tidak mampu nak membayar segala ataupun memberikan ganjaran yang terbaik untuk membalas segala budi dan jasa yang telah pun dicurahkan. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik ganjaran akan dikurniakan kepada Cikgu Juraidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cari-cari pokok kerakam condong ke baru. Tapi tuan saya nak bercakap takut terkena darah gumul. Kalau pemuda dalam puan pokoknya jauh tumbuh di hulu. Apa nak kata-katalah tuan, ampun dan maaf terlebih dahulu. Cuma bak kata orang, panggilan pencen sudah menggamit, umur pun sudah setengah abad, darah dah mula pahit, kalau berjalan dah mula bersandung. Ibarat belalang tanjung, ada suka ada duka, namun saya pasrah dan reda. Yang pahit ditelan saja, yang manis pengubat duka. Pahit dan manis mendewasakan kita. Warga SMK Darul Manhaj 1 yang dikasihi, pastikan adat tidak bertukar, setia tidak berubah, muafakat tidak beralih. Kalau cicir sama rugi, kalau dapat sama laba. Kalau tanah sekepal jadikan gunung. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya kalau melibatkan pelajar memang saya cepat tersentuh. Ambillah bahagian. Kalau nak tahu baiknya manusia, tengok pada tingkah lakunya. Kalau nak tahu baiknya orang, budi bahasanya engkau bantam. Kalau nak tahu orang berbudi, tengoklah pada budi berganti. Kalau nak tahu orang berbangsa, tengoklah pada budi bahasanya. Sudah puas saya bercakap, saya mohon menunduk diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hafiz Iskandar dari Hitswan TV Channel. Bersama saya pada pagi yang indah dan penuh bermakna ini yang diraikan Cikgu Juraidi. Cikgu, izinkan saya tanya beberapa soalan. Boleh, tak ada masalah. Ya, baiklah, terima kasih Cikgu. Untuk soalan pertama saya, sepanjang kerjaya Cikgu, apakah pengalaman yang paling bermakna dan tidak dapat dilupakan? Pengalaman yang paling bermakna di sekolah ni banyak. Terutamanya waktu-waktu putusan peperiksaan keluar. Apabila pelajar-pelajar yang kita target untuk dapat A, pelajar-pelajar yang kita harapkan dapat putusan yang baik, dapat berjaya mencapai putusan mereka, yang bangga walaupun pelajar seronok mendapat putusan, tetapi yang bangga itu cikgu. Cikgu akan merasa begitu bahagianya apabila pelajar-pelajar yang kita target, kelas-kelas yang kita target mereka berjaya mendapat putusan yang baik, mendapat mata pelajaran A bagi matematik saya. Terima kasih Cikgu atas perkongsian sebentar tadi. Jelaslah bahawa perkhidmatan Cikgu dapat memberikan impak yang besar, bukan sahaja kepada Cikgu, malah kepada anak-anak murid yang Cikgu pernah didik. Untuk soalan kedua saya pula, apakah perasaan Cikgu setelah tamatnya sebagai seorang guru? Sebenarnya untuk menyatakan keseronokan kepada putusan saya menamatkan perkhidmatan sebenarnya berat. Saya masih lagi mencintai pendidikan sebab hati saya, jiwa saya memang tulen sebagai seorang guru. Saya sangat-sangat seronok bila masuk kelas dapat mengajar. Jadi adalah bohong kalau saya kata saya seronok untuk berhenti. Tetapi pencen itu adalah satu benda yang pasti. Jadi sekarang tiba giliran cikgu berpencen dan saya tak boleh tolak, maka saya terpaksalah terima dengan reda walaupun hati masih berat lagi untuk terus berkhidmat. Terima kasih Cikgu. Moga-moga dengan persaran Cikgu dapat memberi impak yang positif kepada Cikgu dan keluarga Cikgu. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For joining in on our meaningful event today. As we close this chapter, we carry forward the lessons, values, and memories our teacher has given us. So our beloved teacher, may your days be filled with happiness and your journey forward as meaningful as the impact you left on us. Through every moment and every lesson, you have showed us that the best teachers teach from the heart and not by the book. And with that ends today's video. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye!